Aku pernah ride basikal jalan ni. Dia kayuh ni 25 kilo, patah balik 25 kilo, so 50 kilo lah. Mungkin video ni akan panjang lah. Kerana aku suka lah upload video-video yang panjang lah. Sebab aku dah jarang buat video. Kita akan upload lebih panjang sikit lah guys. Jangan boring weh. Boring gila. Oh shit lah. Kotor lah botol aku. Kotor botol aku. Kena ayak merah tu yang kotor motor aku. Sepatutnya aku keluar awal lagi. Sekarang ni dah pukul 9 lebih lah. Mungkin ada orang yang daripada Penang ataupun yang tak bekerja hari ni, mereka pun keluar juga nak menghalau Kebahagiaan Merdeka. So, macam ni pelik luar ni. Keren pula depan tu. Oh, nak tunggu keren ni apa semua. Keren slow. Takkan keren nak pergi Pantai Merdeka kot. Penat aku je ni. Aku nak potong pun orang kata kelang kabut kan. Nak pergi mana aku nak kalut. Untuk riding macam ni kan, slow macam ni kan. Kadang aku buka G3, okay, aku buka G4. Bagi aku, kalau perbandingan dengan aku selalu duduk bandingkan MT-09 lah, MT-09 lebih panas lah dekat bahagian kaki kita. Yang ni dia rasa juga panas, tapi tak sepanas MT-09. Aku ni boring weh. Jangan boring weh. Boring gila. Tak sudah simpan. Aku nak potong pun takut risau kak. Oh shit lah. Kotor lah botol aku. Kotor botol aku. Kena ayak merah tu yang kotor motor aku. Aduh. Tak syik bahaya. Orang tua-tua ni aku cukup risau tau. Mereka akan keluar macam tu lah. Lepas tu bila orang langgar mereka rimau lah backup macam-macam lah. Orang nak backup mereka ni. Sampai Pantai Merdeka. Ya baby, ya baby. Pada berapa woi? Ada bawa pipe. Tojoh muka orang mampu tu. Macam biasa ada palang kan, tapi motor tak kena bayar lah. Sini
Motor pun kena bayar oi. Alah, motor takkan kena bayar kot. Tak lepas sini lah guys. Macam biasa guys, tempat aku tempat nak ambil gambar lah. Nak ambil healing je pantai mereka ni. Kau nak buat menega. Kotak tadi macam mana? Oh ni kotak ni. Sabar-sabar aku balik, aku lap je. Aku lap dengan kain yang lembut tu kan. Itulah. Okay guys, nanti kita sambung. Dah sampai lah Pantai Merdeka. Kebas sikit tangan, dah lama tak ride. Okay, kita nak gerak dah. So guys, aku belanja sikit lah. Kita punya look untuk Z8 ni. Okay, masih lagi cantik. Okay, aku nak tunjuk hampa quad lock ni punya sistem. Kalau hampa yang plan nak beli kan, tak tahu nak beli macam mana, so aku ada buat research juga pasal quad lock ni. Yang pertama ni bahagian ni, bahagian yang biru ni, dia main dengan satu set. Okay, alright, satu set hampa boleh pilih lah, yang ada ball joint ke, yang ada skru dekat bahagian handlebar ke. Dia ada macam-macam lah. Ikut kesesuaian jenis motosikal masing-masing. Ada yang letak dekat skru ni lah, skru yang dekat handlebar kan. So yang tu senang kan, boleh letak. Dia boleh terus letak, beli satu set dah boleh terus letak. Tapi untuk mengurangkan gegaran kan, biasalah bila motor hang bawa atas jalan yang tak rata, kadang-kadang ada gegak. So aku tambah satu lagi bahagian ni. Menampak bahagian ni. Ni dia panggil damper kot. Okay, so ada dua set, satu dan dua. Satu set ni kalau original punya, aku beli yang jenis ball joint, yang biru ni dengan ball joint kan. Maksud aku ratusan jugalah. Okay, satu lagi ni, casing untuk iPhone. Kalau hampa pakai iPhone yang lama-lama sikit, dia susah cari sikit. Kalau iPhone 16, 15, 14 tu masih ada lagi. So aku punya iPhone ni 12 Pro Max, susah nak cari guys. So nanti aku letak link lah, hampa tengok lah. Okay, yang ni yang penting ni, sebab bila kita ada casing iPhone ni, kita pakai dia punya mount kat situ, kita senang masuk lah. Satu lagi ball joint ni, okay, mana-mana mount yang jenis ball macam ni yang pun boleh guna lah kan. So yang ni aku ada ball untuk Insta360 yang jenis kecil. Yang ni tak silap aku untuk yang ni 1 inci tau. Yang ball joint yang besar ni 1 inci. So untuk quad lock dia main dengan 1 inci. Yang ni yang kecil sikit, so yang ni tak boleh masuk. So kena cari yang besar lah. Kalau Insta360 yang mount punya tu, yang ni lah. So dia boleh masuk yang Insta360 punya mount, dia 1 inci. Yang ni yang beli kat Shopee ni yang agak kecil sikit, yang aku pakai dekat aku punya NVX apa semua kan. So NVX pun aku dah tukar pakai ball joint yang 1 inci. So dia boleh combine lah, okay, dengan ball joint yang 1 inci yang lain. So hampa boleh check dekat product link nanti aku share. So senang je, kita masuk dekat ruangan selak ni. Tu kena pusing sikit, dan here we go. Macam tu guys. So dia memang kuat lah. Hai, mantap. Let's go, kita bergerak balik. So let's go, kita balik.